mula-mula. Jomlah kita pergi umrah dengan Kak Cik Yo ni dalam bulan 8 ni. 28 bulan 8. Ha. Dah juga package dia pun ni. Dia punya hotel Masjidil Haram tu 20 meter je. Tempat lain semua jauh kot. Tak boleh jadi kena pergi dia ni. Jom. Nanti lepas pula package-package tu. Oh ni sampai dah ni. Dia punya office dekat Tasik Belugok. Tak sabar nak tengok dia punya package umrah ni. Assalamualaikum. Tengok video Kak Cik Yo. Kat sini boleh dapat diskaun ke? Oh, boleh. Kenal Cik Yo. Masuk. Disebabkan kau kenal Kak Cik Yo, kami bagi 7,990. Saya bagi kat kau harga special lagi. Daripada 7,990, saya bagi 7,850 je dekat kau. Oh, kalau boleh kan, saya nak pergi bulan 8 ni. Boleh ke? Nak pergi sekali dengan Kak Cik Yo tu. Kau bulan 8 dah penuh. Tapi kami ada buat promo untuk bulan 7. Kau boleh masuk dulu nah. Dengar cerita bulan 7 ni ada package. Ya betul kak. Kalau bulan 7 kita ada package 7850 yang tadi kau cari itulah. So kalau untuk package 7850 tu kau akan dapat penerbangan terus tak ada airline, lepas tu visa pelancong, insurans tackle full, 1 malam Taif, 5 malam Mekah, 4 malam Madinah, lepas tu makan minum bebas waktu lah 3 kali sehari. Lepas tu kau akan dapat ziarah Taif, 2 kali ziarah Luar Mekah, 1 kali ziarah Luar Madinah. Lepas tu kau juga akan dapat 1 kali ziarah dalam Mekah dengan Madinah. Dah kali kau dapat 3 kali umrah dengan setback. Ni semua dapat semua ni untuk package ni. Ya betul kak. Kalau macam tu kira jadi lah ni. Nak bayar deposit. Okey. Kau on lah. On. Kak ni untuk QR ni. Deposit berapa? Deposit 500. Tapi kat sini ada khusus umrah ke? Sebab akak ni tak tahu apa sangat pasal umrah-umrah ni. Ya betul kak. Sini ada tempat kali khusus umrah. Kita ada 2 sesi. Satu sesi online, satu lagi bersemuka. Kalau untuk bersemuka ni kita buat di surau Easy to Travel lah. Kalau di online, kita buat di dalam komputer dengan telefon. Google Meet kan? Google Meet, ya betul kak. Apapun kami akan maklumkan kepada kak melalui WhatsApp tentang khusus umrah ni lah.